Akibat nak satu je. Sebarkan kebaikan banyak-banyak. Kan? Lawan syaitan. Syaitan disebarkan apa? Kejahatan, dosa, maksiat. Lawan, jangan ikut syaitan. Boleh? Jadi akibat nak korang lah yang menjadi orang-orang barisan harapan anak-anak muda sekarang ni. Lawan syaitan, sebar kebaikan banyak-banyak. Boleh? Boleh. Boleh. Ada apa-apa Encik Bat nak cakap kepada... Rasa dah habis kot. Cikgu ada soalan, cikgu? Ada soalan ke? Apa dia? Okey. Jadi apa tu? Okey. Balik pada soalan dia. Memang ada hadis. Tetapi yang mentafsirkan hadis-hadis ni adalah ulama. Bukan level kita lah. Memang kalau tengok secara fizikal hadis tu memang macam tak boleh ni. Tapi komik Asuh ni dia dah wujud sejak tahun 1997 dan JAKIM dah luluskan pun. Maknanya segala ilustrasi, cerita, komik semuanya lulus, dibenarkan, dibolehkan dengan apa? Niat dakwah. Jadi di sini pun ada ramai-ramai ustaz dan kita memang kalau kita punya tujuan tengok pada niat. Lukis untuk apa? Kalau niat kita untuk dakwah, go on. Jadi poin pertama, kalau kita niat untuk membangunkan diri, untuk buat patung, letak dekat atas, itu memang tak digalakkan, tak dibenarkan. Tapi kalau kita ada niat dakwah, macam ni kan, tengok berapa ramai parent dan anak-anak dapat manfaat daripada komik sebegini. Jadi kalau tak ada orang lukis, tak ada. Jadi kena gunakan segala medium, kemahiran, bakat yang ada tu gunakan untuk yang baik. So dia dikira macam dakwah. Dakwah juga. Macam orang menyanyi. Ada menyanyi haram. Ada menyanyi yang dapat pahala. Macam syair. Macam penasihat-penasihat tu, Raihan, Hijaz, Rabani, dia menyanyi benda yang baik. Cerita pasal Allah, pasal Nabi-Nabi, pasal kebaikan. So dapatlah pahala. Tapi kalau niatnya untuk glamour, nyanyi lagu-lagu yang maksiat, dapat dosa. Jadi samalah dengan melukis. Kan? Sekian. So akhir kata ada apa-apa nak tanya ke? Ada? Okay. Terima kasih Encik Bat. Okey, sama. Dah lah. Sebab tu sampai itu je lah. Okey. Terima kasih. Bye. Okey. Off.